Ramai tak tahu yang duit SSPN kena faraid, tapi jangan terus nak tutup akaun pula. Jom Syadra explain macam mana nak pastikan duit tu pergi ke anak sepenuhnya. Anda kena faham yang walaupun SSPN ni simpanan untuk anak, akaun SSPN memang milik pendeposit iaitu ibu bapa. Anak pula adalah penerima manfaat. Jadi, kalau parents yang mencarum tu meninggal, duit SSPN tu jadi harta pusaka dan kena faraid. Tapi, ada yang cakap boleh buat penamaan je. Anda kena tahu yang penama ni hanyalah orang yang membahagikan wang ikut hukum syarak. Bukanlah sepenuhnya dapat kepada penama. Kalau rasa info ni bermanfaat untuk lagi ramai parents, jangan lupa share dan repost video ni siap-siap, okey? Untuk pastikan anak dapat duit tu, ada dua cara. Buka akaun SSPN baru atas nama anak sendiri yang dah genap umur 16 tahun. Pindahkan baki dari akaun sebelum ni ke akaun baru. So, anak automatik jadi pemilik sebenar duit tu. Tapi, akaun lama tu tak payah tutup pun tak apa. Boleh dapat manfaat dividen dan tax relief tahunan. Yang kedua, buat hibah amanah dengan syarikat luar. Tapi, yang ni ada kos sikit lah. Dan sebenarnya, PTPTN sendiri tengah usahakan feature rasmi hibah amanah ni. So, kita tunggu je dulu pengumuman. Di Syadra Explain, jangan lupa follow.